Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai trader pernah mengalami situasi di mana mereka memperoleh keuntungan besar dalam beberapa trade berturut-turut lalu terus menganggap strategi mereka sudah terbukti hebat. Tapi persoalannya, adakah keuntungan tersebut benar-benar datang daripada kemahiran atau sekadar nasib? Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana membezakan antara skill dan luck dalam keputusan trading supaya kita tidak membuat kesimpulan yang salah dan akhirnya kehilangan modal. Mari kita faham dulu definisinya. Skill atau kemahiran merujuk kepada kebolehan menghasilkan keputusan yang baik secara konsisten melalui proses yang betul. Luck pula ialah hasil yang dipengaruhi oleh faktor rawak atau kebetulan yang berada di luar kawalan kita. Dalam trading, kedua-duanya sentiasa wujud. Sebagai contoh, anda membuka posisi buy sebelum berita ekonomi diumumkan, tiba-tiba harga melonjak tinggi dan anda mendapat keuntungan yang besar. Adakah itu bukti anda seorang trader yang hebat? Belum tentu. Mungkin analisis anda betul, tetapi mungkin juga anda hanya bernasib baik. Otak manusia cenderung mengaitkan keputusan yang baik dengan tindakan yang dilakukan sebelum itu. Jika untung, kita rasa strategi kita bagus. Jika rugi, kita rasa strategi kita gagal. Hakikatnya, satu atau dua trade sahaja tidak cukup untuk menilai prestasi sesuatu sistem. Bayangkan anda melambung shilling. Walaupun peluang kepala dan ekor adalah 50-50, masih ada kemungkinan kepala keluar 5 kali berturut-turut. Itu bukan bermaksud shilling tersebut tidak adil. Begitu juga dalam trading, kemenangan berturut-turut tidak semestinya membuktikan anda mempunyai edge yang sebenar. Salah satu cara terbaik membezakan skill dan luck ialah dengan melihat jumlah data yang mencukupi. Ramai trader membuat kesimpulan selepas hanya 10 atau 20 trade. Jumlah ini terlalu kecil. Lebih banyak data dikumpulkan, lebih jelas prestasi sebenar sesuatu strategi. Sebagai contoh, jika selepas 500 trade sistem masih menunjukkan keuntungan yang stabil, keyakinan terhadap keberkesanannya jauh lebih tinggi berbanding hanya melihat 10 trade yang pertama. Sebab itu ramai trader profesional menyimpan jurnal trading yang lengkap. Trader yang berjaya tidak hanya melihat sama ada trade itu untung atau rugi. Mereka menilai sama ada semua peraturan telah dipatuhi. Antara soalan yang perlu ditanya ialah, adakah entry dibuat mengikut plan? Adakah stop loss diletakkan dengan betul? Adakah risiko dikawal mengikut peraturan? Jika semua jawapan adalah ya, maka trade tersebut boleh dianggap sebagai trade yang berkualiti walaupun akhirnya mengalami kerugian. Sebaliknya, trade yang melanggar disiplin tetapi bernasib baik memperoleh keuntungan sebenarnya masih merupakan trade yang buruk. Bayangkan dua orang trader. Trader A mengikut semua peraturan tetapi rugi sebanyak 3 trade berturut-turut. Trader B pula membuka posisi secara rawak tanpa analisis dan mendapat keuntungan 5 kali berturut-turut. Jika hanya melihat keuntungan, trader B nampak lebih hebat. Tetapi dalam jangka panjang, kebarangkalian trader A terus bertahan jauh lebih tinggi kerana dia mempunyai proses yang konsisten. Trader B mungkin hanya menikmati nasib sementara sebelum mengalami kerugian yang besar. Terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh dilakukan. Pertama, simpan jurnal trading secara konsisten. Kedua, kumpulkan data daripada jumlah trade yang mencukupi. Ketiga, nilai sama ada anda benar-benar mematuhi plan trading anda. Keempat, lihat prestasi dalam pelbagai keadaan pasaran, sama ada trending, ranging atau ketika volatility tinggi. Dan yang paling penting, jangan terlalu yakin hanya kerana memperoleh keuntungan dalam tempoh yang singkat. Kesimpulannya, keuntungan bukan bukti mutlak bahawa anda mempunyai kemahiran. Begitu juga kerugian bukan semestinya bermaksud strategi anda gagal. Yang membezakan trader profesional dengan trader biasa ialah keupayaan menilai prestasi berdasarkan data, disiplin dan konsistensi, bukan emosi atau keputusan beberapa trade sahaja. Jika anda mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas lagi kandungan pendidikan berkaitan trading dan pengurusan risiko. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.